Hai semua, jom kita mulakan sesi ulang kaji pantas kita. Hari ini kita akan patah balik ke zaman lepas Perang Dunia Kedua, satu tempoh yang sangat-sangat penting dalam sejarah negara kita, iaitu era peralihan kuasa British. Dah sedia? Jom! Okey, untuk bahagian ni, ada 3 benda penting yang kita akan tengok. Mula-mula, apa itu Pentadbiran Tentera British atau BMA? Lepas tu, kita akan bedah siasat pasal gagasan Malayan Union. Dan yang ketiga, ni bahagian paling menarik, macam mana orang-orang kita masa tu bangkit menentang rancangan British ni. Baiklah, jom kita masuk topik pertama. Cuba bayangkan keadaan masa tu. Jepun baru je kalahkan, September 1945. British pun datang balik. Tapi keadaan tanah Melayu masa tu, ya ampun, dah tak macam dulu. Huru-hara betul. Ekonomi teruk, nak makan pun susah, penyakit berleluasa. Rakyat memang sengsara. Jadi untuk selesaikan semua kekacauan ni, British pun tubuhkanlah Pentadbiran Tentera British ataupun kita panggil BMA. Jadi BMA ni ada 2 tugas besar. Satu, yang paling jelas, nak kembalikan keamanan. Kena kutip balik senjata dari MPJA, hentikan jenayah, kasih selesai semua. Misi kedua pula, nak pulihkan balik kepercayaan rakyat. Yalah, lepas menderita bawah Jepun, lepas tu hadap pula huru-hara, memang kepercayaan rakyat dah hilang. Tapi, BMA ni berjaya ke? Jawapannya, gagal. Gagal teruk boleh kata. Senjata tak dapat kumpul, jenayah makin menjadi-jadi, ketegangan kaum pun sama. Lagi teruk, harga barang melambung. Sampai rakyat terpaksa cari barang kat pasar gelap. Harapan rakyat pada British, hancur lebur. Jelaslah kan, BMA memang tak mampu nak pulihkan negara masa tu. Dan disebabkan BMA gagal inilah, British dapat satu alasan yang cukup baik. Diorang guna keadaan kelam kabut ni untuk perkenalkan satu rancangan yang jauh lebih besar dan drastik. Apa dia? Itulah dia, Malayan Union. Dan dari sinilah semuanya mula berubah. Okey, sekarang kita masuk babak kedua, gagasan Malayan Union. Apa benda sebenarnya Malayan Union ni? Kena faham betul-betul. Ini bukan setakat tukar cara pentadbiran biasa-biasa. Tak, ini rancangan British nak tukar status tanah Melayu. Dari negeri naungan, terus jadi tanah jajahan mutlak. Beza dia, macam langit dengan bumi. Kalau kita tengok dari mata British, Malayan Union ni ada sebab-sebab dia. Pertama, senang nak tadbir. Satukan je semua negeri bawah satu pentadbiran pusat. Senang kerja. Kedua, senang nak kawal ekonomi dan tingkatkan pelaburan. Ketiga, pertahanan jadi lebih kukuh. Dan yang keempat, ini penting untuk diorang, nak pastikan sumber tenaga kerja dari orang asing sentiasa ada. Semuanya untuk kepentingan British lah. Okey, jom kita tengok ciri-ciri Malayan Union ni yang buat orang Melayu bangkit menentang. 1. Semua negeri kecuali Singapura disatukan bawah satu gubernur British, kuasa pusat kat tangan dia. 2. Dan yang ni paling buat orang marah, kedaulatan Raja-Raja Melayu hilang. Kuasa politik dah tak ada. Raja-Raja cuma jadi ahli majlis Raja-Raja yang boleh bincang pasal agama Islam dan adat je. Kuasa lain tak ada. Dan yang ketiga, pasal kewarganegaraan. Diorang perkenalkan prinsip jus soli yang sangat longgar. Apa tu jus soli? Senang je nak faham. Jus soli ni maksudnya, sesiapa saja yang lahir kat tanah Melayu, automatik dapat jadi warga negara. Tak kira bangsa, tak kira keturunan, lahir je kat sini, terus jadi warga negara. Nampak tak kesan dia? Besar sangat. Ini boleh ubah terus demografi negara dan hak-hak orang Melayu masa tu. Mestilah, nak buat Malayan Union ni, British perlukan persetujuan Raja-Raja Melayu. Jadi, diorang pun hantar seorang wakil khas. Nama dia Sir Harold MacMichael. Tugas dia, dapatkan tanda tangan semua raja. Tapi, cara dia buat kerja tu, penuh dengan paksaan dan ugutan. Dan cuba tengok kronologi ni. Laju betul kerja MacMichael ni. Dalam masa lebih kurang 2 bulan je, Oktober sampai Disember 1945, dia dah berjaya dapatkan tanda tangan semua 9 Raja Melayu. Cepat sangat kan? Kepantasan ni sendiri dah tunjuk betapa hebatnya tekanan yang diletakkan atas Raja-Raja kita. Macam mana dia boleh buat kerja laju macam tu? Ini caranya. Dia tak minta elok-elok. Dia guna taktik ugut. Dia cakap pada Raja-Raja kita, lebih kurang macam ni lah. Kalau tuanku tak tanda tangan, British tak akan iktiraf tuanku sebagai Raja. Bayangkan, ini satu ugutan yang sangat berat. Raja-raja kita tersepit, macam tak ada pilihan lain. Jadi, bila dah jadi macam ni, Malayan Union diumumkan, cara dapatkan tanda tangan pun dengan ugutan, apa lagi, memang meletuslah kemarahan orang ramai. Dan ini membawa kita ke bahagian yang paling epik dalam cerita ni. Kebangkitan raja dan rakyat menentang Malayan Union. Raja-raja kita tak duduk diam tau. Diorang lawan balik. Macam-macam cara diorang buat. Ada yang nak bawa kes ni sampai ke Mahkamah London. Diorang hantar surat bantahan,
Diorang sokong penuh Kongres Melayu. Hebatnya, Permaisuri Perak pun turun padang memimpin demonstrasi. Dan kemuncaknya, ini memang hebat. Semua raja-raja bersatu padu boikot upacara lantikan Gaborno Malayan Union. Memang satu tamparan hebat untuk British. Tapi, yang lagi hebat, penentangan ini bukan datang dari istana sahaja. Tidak. Seluruh rakyat Melayu dari semua lapisan masyarakat bangkit bersama. Gerakan ini datang dari semua penjuru. Surat khabar macam utusan Melayu dan majlis setiap hari bakar semangat orang ramai. Golongan cerdik pandai macam Datuk On Jaafar, dioranglah yang susun strategi. Orang perempuan pun hebat. Tokoh-tokoh wanita kita jadi barisan hadapan dalam demonstrasi. Dan jangan lupa, persatuan-persatuan Melayu, dioranglah yang anjurkan perhimpunan besar-besaran kat serata tempat. Dan jangan main-main, ini bukan protes biasa tau. Tengoklah jumlah orang yang turun. Kat Kelantan, 10,000 orang. Kat Johor, 20,000. Paling ramai, kat Kedah, 50,000 orang. Cuba bayangkan lautan manusia seramai itu. Ini betul-betul menunjukkan yang orang Melayu tolak Malayan Union ni habis-habisan. Puncak segala penentangan ni ialah penganjuran Kongres Melayu. Ini momen bersejarah. Buat pertama kalinya, 41 persatuan Melayu dari seluruh tanah Melayu duduk semeja, bersatu. Dan hasil dari kongres inilah, lahirlah UMNO pada 11 Mei 1946 sebagai payung yang menyatukan perjuangan semua orang Melayu. Dan ada satu slogan yang betul-betul merumuskan semangat masa itu. Slogan yang dilaungkan di mana-mana. Kami berkehendak naungan, bukan penaklukan. Mesej dia ringkas dan jelas, kami boleh terima British sebagai pelindung macam dulu, tapi kami tak akan terima jadi tanah jajahan. Sangat berkesan. Soalan paling penting, semua bantahan ni menjadi tak? Jawapannya, ya, sangat menjadi. Penentangan yang padu ni sampai ke telinga kerajaan British kat London. Diorang terpaksa hantar 2 orang wakil untuk siasat. Dan bila wakil tu datang, diorang nampak sendiri. Memang betul orang Melayu menentang habis-habisan. Laporan diorang itulah yang akhirnya buat British terpaksa mengalah dan fikir balik pasal Malayan Union. Jadi, apa pengajaran paling besar yang kita boleh ambil dari semua ni? Jawapannya satu je, perpaduan. Bila raja dan rakyat bersatu, bila semua orang berganding bahu, mereka buktikan yang mereka mampu pertahankan kedaulatan negara. Itulah kuasa sebenar perpaduan. Okey, selamat kembali semua. Kalau sebelum ni kita dah bincang pasal topik 4.1 hingga 4.3 tentang apa jadi kat tanah Melayu lepas perang, sekarang kita sambung bahagian 2 bab ni. Kita akan terbang ke timur, ke Sarawak dan Sabah. Cerita kat sana memang sangat berbeza. Jom kita rungkai macam mana kedua-dua negeri ni bertukar tangan kepada British dan kenapa reaksi orang kat sana langsung tak sama. Okey, untuk sesi kali ni kita akan mulakan dengan kisah penyerahan Sarawak yang penuh drama dan macam mana orang kat sana bangkit menentang. Lepas tu kita akan ke Sabah pula untuk tengok kenapa cerita kat sana senyap je. Akhir sekali kita bandingkan kedua-dua cerita ni untuk faham kenapa nasib dua negeri jiran ni boleh jadi sangat berbeza. Jom kita mula. Baiklah, persinggahan pertama kita, Sarawak. Bayangkan, dah 100 tahun keluarga Brooke jadi Raja Putih kat sana. Tiba-tiba je, Vaina Brooke, Raja yang ketiga, nak serahkan Sarawak kepada British. Kenapa? Apa yang dah jadi sebenarnya? Jom kita siasat. Sebenarnya, ada 3 sebab besar yang memaksa Vaina Brooke buat keputusan ni. Pertama, masalah dalaman istana. Dia dah tua, tak ada anak lelaki untuk jadi pewaris dan dia pula tak suka dengan anak saudara dia, Anthony Brooke. Kedua, ada tekanan hebat dari British. British memang dah lama nak pegang Sarawak secara terus sebab nak kawal ekonomi dan hasil buminya. Dan yang ketiga, ni yang paling kritikal, masalah duit. Sarawak hancur teruk lepas Perang Dunia Kedua dan Vaina Brooke, poketnya dah kering. Dia langsung tak ada duit nak bangunkan Sarawak semula. Okey, sekarang jom kita tengok proses penyerahan tu sendiri. Yang ni pun penuh kontroversi. Mula-mula Vaina Brooke setuju. Lepas tu British hantar seorang pegawai, Gerard T. McBrien, untuk dapatkan tanda tangan ketua-ketua tempatan. Khabarnya, dia guna macam-macam cara, termasuk tipu hela dan ugutan. Walaupun tinjauan lepas tu mendapati ramai orang Bumiputera tak setuju, undian dalam Majlis Negeri tetap dijalankan. Dan keputusannya menang tipis gila. 19 setuju, 16 bantah. Beza 3 undi je. Akhirnya, pada 1 Julai 1946, sahlah Sarawak menjadi tanah jajahan British. Tapi, jangan ingat orang Sarawak duduk diam je. Oh, tidak. Keputusan ni dah cetuskan satu api kemarahan yang besar. Satu gerakan perentangan yang hebat pun bermula. Ini adalah kisah keberanian dan perjuangan mereka. Kenapa diorang marah sangat? Cuba letakkan diri kita kat tempat diorang.
Pertama, Weinerbroek dah langgar janji dalam Perlembagaan 1941 yang kata Sarawak akan dapat berkerajaan sendiri. Kedua, dia buat keputusan ni sorang-sorang, tak bincang langsung dengan pewaris tahta yang lain. Dan ketiga, yang paling buat orang bengang, cara pemimpin-pemimpin tempatan ditipu untuk bagi tanda tangan. Ini bukan lagi soal politik, ini dah masuk soal maruah dan pengkhianatan. Dan cara diorang menentang ni macam-macam ada. Ada yang turun ke jalan raya, buat demonstrasi besar-besaran, ada beratus-ratus kaki tangan kerajaan yang sanggup letak jawatan serentak. Kaum wanita pun hebat. Diorang pun aktif anjurkan kempen. Surat khabar utusan Sarawak jadi medan luahkan rasa tak puas hati. Pendek kata, bantahan ni datang dari segenap lapisan masyarakat. Bila British nampak penentangan makin kuat, diorang keluarkan satu amaran keras, Perkeliling nombor 9. Isinya senang je. Mana-mana kaki tangan kerajaan yang join protes akan dipecat. British ingat cara ni boleh takutkan orang, tapi diorang silap besar. Seramai 409 orang kaki tangan kerajaan dengan beraninya letak jawatan. Tindakan diorang ni bukan melemahkan, tapi lagi membakar semangat penentangan. Tapi bila protes cara aman ni macam tak ada hasil, ada sekumpulan anak muda yang mula hilang sabar. Kekecewaan ni akhirnya melahirkan satu kumpulan sulit yang lebih radikal, Rukun 13. Matlamat dorang bukan lagi demonstrasi atau surat bantahan. Misi dorang jauh lebih nekat, hapuskan terus pegawai-pegawai British di Sarawak. Dan inilah kemuncak tragedi. Pada 3 Disember 1949 di Sibu, Governor British yang kedua, Sir Duncan Stewart, datang melawat. Seorang ahli Rukun 13, Rosely Dobbie, telah menikamnya. Beberapa hari kemudian, Governor itu pun meninggal dunia. Peristiwa ini bukan saja gegarkan Sarawak, tapi satu empire British pun terkejut. Malangnya, tindakan nekat ni akhirnya memakan diri. British gunakan pembunuhan ni sebagai alasan untuk menamatkan gerakan anti-penyerahan dengan kekerasan. Semua pemimpin Rukun 13, termasuk Rosely Dobbie, ditangkap dan akhirnya dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dengan itu, berakhirlah penentangan terbuka di Sarawak. Okey, habis kisah yang tegang di Sarawak. Sekarang jom kita beralih ke negeri jirannya, Sabah. Kalau di Sarawak riuh dengan protes dan pertumpahan darah, di Sabah suasananya sunyi, sepi. Peralihan kuasa berlaku tanpa sebarang bantahan besar. Kenapa jadi macam tu? Jadi, kenapa Sabah diserahkan? Sebabnya lebih kurang sama tapi tak serupa. Pertama, British memang dah lama intai Sabah sebab kaya dengan sumber alam. Kedua, sama macam kes Sarawak. Syarikat yang tadbir Sabah masa tu, SBUB, pun dah tak ada duit nak bangunkan Sabah balik lepas perang. Dan ketiga, bagi British, ini cumalah langkah seterusnya yang logik sebab Sabah memang dah pun di bawah naungan dorang sebelum tu. Okey, kita dah tahu kenapa Sabah diserahkan. Sekarang, soalan paling penting, kenapa tak ada langsung penentangan yang besar macam di Sarawak? Kenapa senyap je? Ini jawapannya. Ada beberapa faktor. British kali ini lebih cerdik. Mana-mana pemimpin tempatan yang diorang rasa berpotensi nak buat hal, diorang cepat-cepat bagi naik pangkat atau pindahkan ke tempat lain. Senyap terus. Pada masa yang sama, kesedaran politik orang ramai pun masih rendah. Lepas perang, fokus utama rakyat ialah nak cari makan, nak bina hidup balik. Isu penyerahan kepada British ni tak jadi keutamaan diorang. Gabungan strategi British dan keadaan masyarakat inilah yang buat peralihan kuasa di Sabah berjalan dengan aman. Baik, untuk bahagian terakhir, mari kita satukan semua maklumat ni. Kita letak cerita Sarawak dan Sabah sebelah menyebelah. Bila kita bandingkan macam ni, barulah kita nampak dengan jelas perbezaan antara kedua-duanya. Slide ni merumuskan segalanya dengan padat. Senang cerita macam ni. Di Sarawak, penentangan meletus sebab ia berkaitan dengan hak, maruah dan semangat kebangsaan. Di Sabah pula, tak ada penentangan sebab fokus rakyat lebih kepada ekonomi dan kelangsungan hidup. Di Sarawak, ada pemimpin dan persatuan yang berani bersuara. Di Sabah, British dah awal-awal lagi patahkan mana-mana potensi penentangan. Hasilnya, Sarawak ada tragedi berdarah. Manakala di Sabah, peralihan kuasa berjalan dengan senyap. Jadi sebagai penutup, ni satu soalan besar untuk anda fikirkan, terutamanya untuk peperiksaan nanti. Kenapa kesedaran politik dan semangat nasionalisme boleh tumbuh dengan sangat berbeza di Sarawak dan Sabah walaupun kedua-duanya jiran dan sama-sama dijajah? Jawapannya terletak pada sejarah unik, politik dan keadaan masyarakat masing-masing. Ini satu pengajaran penting kan? Sejarah ni bukan sahaja dibentuk oleh penjajah, tapi juga oleh cara rakyat itu sendiri bertindak balas.